Ini sangat penting tuan-tuan. Please, dengar. Ambil masa untuk dengar. Okey, ambil masa untuk dengar. Supaya tuan-tuan faham, perkara ini telah dibincangkan oleh para sahabat sebelum kita bincang lagi. Apa hukum Nabi tak buat? Nabi SAW tak buat. Kita, okey, baik. Perbincangan at-tarku yang pertama di kalangan para sahabat. Perbincangan berkenaan at-tarku yang pertama ini adalah kisah perbincangan antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada orang tanya, apa hukum Rasulullah tak buat? Perkara yang Rasulullah tak buat, sallallahu alaihi wasallam. Kita kata, perkara ni dah dibincangkan awal dulu oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Kat mana? Kisah ini telah diriwayatkan dengan panjang lebar di dalam kitab-kitab hadis yang sahih seperti Sahih Bukhari, di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyuarakan kebimbangannya dengan peristiwa pembunuhan yang berlaku di peperangan Al-Yamamah, di mana 70 orang qurra telah gugur syahid. Perang Yamamah ni perang dengan Musailamah Al-Kadzab. Maka ramai para sahabat yang syahid, yang menghafal Al-Quran. Maka beliau mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya menghimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya soalan at-tark. Hukum tark. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan pertama yang pernah ditanya, apa hukum Nabi tak buat? Ataupun bagaimana aku nak buat perkara yang tak dibuat oleh Rasulullah? Bukan orang biasa, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar. Okey, Sayyidina Abu Bakar. Jadi, lam yaf'alhu, perkara yang tak dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tak larang. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lantas menjawab, huwa wallahi khair, demi Allah menghimpunkan Al-Quran ini menjadi satu mushaf walaupun tak pernah dilakukan oleh Rasulullah, demi Allah ia adalah perkara yang baik. Tengok tuan-tuan. Kata Sayyidina Abu Bakar, perkara ni tak pernah Rasulullah buat. Macam mana aku nak buat? Kata Sayyidina Umar, walaupun Rasulullah tak buat, huwa wallahi khair, itu perkara yang baik. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu akhirnya telah dilapangkan dadanya untuk bersetuju dengan pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau lantas memanggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dan memintanya untuk mengumpulkan Al-Quran. Sayyidina Zaid bin Thabit pun bertanya soalan at-tark juga kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kaifa taf'alani? Bagaimana kamu berdua nak buat? Syai'an, sesuatu lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tak dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni soalan apa? At-tark. Soalan tentang at-tark. Benda yang Rasulullah tak buat. Rasulullah SAW tak buat. Maka Sayyidina Abu Bakar pula menjawab, huwa wallahi khair, demi Allah ini perkara baik walaupun Rasulullah tak buat. Dan akhirnya Sayyidina Zaid bin Thabit juga dilapangkan dadanya untuk menerima pandangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkenaan kebaikan pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf walaupun ianya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka perkara baru dan baik yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW telah memelihara agama ini sehingga ke hari ini, seperti mana Al-Quran dan Sunnah telah terpelihara sehingga ke hari ini. Dengan begitu banyak perkara baru dan baik berlaku pada kedua-duanya. Penghimpunan Al-Quran jadi satu mushaf, penghimpunan hadis bermula pada perintah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kita pun tahu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lah khalifah yang memerintahkan supaya hadis-hadis dihimpunkan, dan antara orang yang paling awal menghimpunkan hadis atas perintah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni adalah guru kepada Imam Malik, iaitu Imam Zuhri.